Sungai Buloh, Selangor. Tanya sahaja penternak mahupun pemancing tegar, ekosistem air tawar Malaysia menyembunyikan pelbagai ikan berharga. Buat penternak, ikan air tawar seperti patin menjadi punca rezeki sejak zaman nenek moyang. Untuk si pemancing pula, mengail penghuni istimewa seperti kelah dan sebarau mengubah hobi menjadi obsesi. Bagaimanapun, hidupan air tawar Malaysia kini berdepan ancaman pencerobohan ikan asing invasif. Ikan bandaraya ni kita panggil dia spesies invasif lah. Dia silent killer. Ikan-ikan tempatan kita, dia bertelur di celah-celah batu ataupun di dasar-dasar sungai. Dan ikan bandaraya ni memang sifat dia mulut seperti vacuum. Jadi dia akan sedut apa yang ada di dasar. Sukaran untuk kita tangkap ikan ni sebabkan dari segi tempat. Kalau dia berumah tempat yang lebih dalam, agak sukarlah kita untuk dapatkan ikan ni. Walau bagaimanapun, kita tetap turun, menyelam atau turun bot, memukat. Kita terus buat aktiviti ni lah. Selain tu, kita juga keluarkan telur-telur ikan bandaraya daripada lubang. Kaedah yang paling sesuai untuk kita menangkap ikan bandaraya ni, kita menggunakan kaedah menjala lah. Bila kita dapat ikan tempatan yang berukuran kecil, mudah kita untuk melepaskan kembali ke dalam sungai. Ikan bandaraya, terkenal sebagai ikan hiasan, pembersih akuarium, kini memenuhi ekosistem air tawar negara. Tanpa pemangsa semula jadi dek membiak di ekosistem asing, ikan invasif menghapuskan ikan tempatan hingga setiap kawasan menjadi tandus. Selain kempen menangkap ikan bandaraya oleh badan bukan kerajaan, sekumpulan penyelidik dari Universiti Selangor dikenali sebagai UNICEL, antara yang menyahut penyelesaian isu ini. Ikan bandaraya merupakan spesies invasif yang berasal daripada Amerika Selatan dan dibawa masuk ke Malaysia, iaitu tujuan ikan hiasan. Dominasi ikan bandaraya ini bukan hanya berlaku di Malaysia saja, tetapi ianya telah mula meluas dan melebar seluruh dunia. Antaranya ada beberapa faktor, kemungkinan ianya dilepaskan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh peminat-peminat industri ikan hiasan ke dalam kita punya ekosistem air tawar. Jabatan Perikanan Malaysia mendapati ikan bandaraya menguasai 6 sungai utama Lembah Klang. Menurut kajian yang dijalankan, dalam 800 ikan yang dijaring pada satu masa, hanya 6 ekor spesies tempatan, puyuh dan haruan diraih. Selebihnya adalah ikan asing. Kajian oleh Dr. Intan Faraha mencari penyelesaian berimpak tinggi dalam usaha membanteras ikan asing bermula sejak tahun 2019. Sebagai pensyarah kanan serta timbalan Dekan Pemasaran, Pembangunan dan Penyelidikan UNICEL, pencarian inovasi berimpak tinggi antara tanggungjawab utama disandang. Menjadikan spesies invasif sebagai sumber makanan alternatif menarik perhatian pelbagai pihak. Pasukan ini memperoleh beberapa geran untuk mendalami pelbagai kajian serta proses akreditasi industri. Kajian pasukan Dr. Intan Faraha mendapati ikan bandaraya berpotensi dijadikan sumber makanan alternatif ternakan dalam bentuk pelet makanan. Untuk menghasilkan satu produk inovasi berasaskan ikan bandaraya dan tercetusnya penghasilan pelet makanan ikan dan juga formulasi pelet makanan ikan air tawar berasaskan ikan bandaraya. Pelet ikan menggunakan dua sumber, sama ada haiwan atau tumbuhan. Buat masa ini, mencari sumber ikan bandaraya amat mudah. Proses bermula dengan menyiang ikan. Kepala dan perut diasingkan, kemudiannya dikeringkan selama 2 hari. Fili kering kemudiannya dimasukkan ke dalam ketuhar pada suhu 30°C sebelum dikeringkan 3 ke 5 hari. Okay, so ini adalah production line bagi pelet penghasilan makanan ikan bermula daripada grinder
dan kemudian akan pergi ke mixer. Di bahagian mixer ini adalah proses percampuran antara isi ikan maya raya yang telah terjadikan tepung ikan tadi dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian ianya akan diteruskan proses untuk menjadi pelet ikan menggunakan pelletizer ataupun extruder yang akan menghasilkan pelet yang timbul. Okey, proses ini akan diteruskan terus menggunakan oven untuk proses pengeringan dan seterusnya ke bahagian sprayer, oil sprayer untuk tujuan enhancer. Okey, pellet tadi kemudian akan pergi ke dryer, daripada dryer terus akan pergi kepada packaging. Selesai proses ini, bahan yang terhasil dimasukkan ke mesin pembentuk pellet. Dalam masa 8 jam sahaja, mesin ini mampu menghasilkan 150 kg pellet. Memastikan keterjaminan pembangunan pellet ikan bandaraya, pasukan Dr. Intan Faraha turut membangunkan kemudahan berskala besar. Setakat ini, pembangunan kajian pellet ikan bandaraya hampir selesai. Memperkenalkan sumber alternatif baharu memerlukan pelbagai peringkat sebelum dipasarkan secara meluas. Di kolam ternakan Unicell, pellet ikan bandaraya diuji sebagai sumber makanan ternakan seperti ikan keli. Dengan produk yang berpotensi tinggi, ada beberapa syarikat yang melamar untuk mengadaptasikan pellet alternatif ini sebagai sumber buat ternakan mereka. Usaha murni yang disahut Dr. Intan Faraha dan pasukan penyelidikan beliau berpaksikan misi kelestarian alam dan sumber makanan. Bagai efek domino, inovasi pellet ikan bandaraya ini terbukti mampu memulihkan ekosistem air tawar negara. Harapan saya tentang formulasi yang kita hasilkan dan produk kajian ini adalah ianya dapat membantu sebagai salah satu solusi dalam menangani isu dominasi ikan maya raya. Tetapi ianya mungkin boleh menjadi satu solusi yang terbaik dalam menangani isu dominasi ikan maya raya.